Hari ni aku nak buat air matcha. Lupakan air matcha yang 1 cup RM50 tu. Matcha kita ambil daripada jenama Aichiang. Okey, jom kita buat. Tambah sedikit air. Shut up. Kita kacau dia sampailah dia larut. Tuangkan susu. Susu aku guna sekotak je. Kacau. Kita bubuh ais batu. Aku lap sikit sebab ada tumpah tadi. Okey, air matcha kita dah jadi. Kepada korang yang nak cuba, aku dah sediakan resepi dekat bawah. Itu sahaja daripada aku. Jangan lupa like, follow dan share. Apa lagi daripada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.